Assalamualaikum, apa khabar? Kak Nur doa semuanya berada dalam keadaan baik-baik lah. Hari ni kita dah masuk 23 hari Ramadan deh. Pakak duk hitung hari dah lah. Yolah di, tak sabar nak tunggu anak cucu kelik. Nak pakak kumpul lah, dah lama tak jumpa. Rindu lah di hikmah kita puasa. Allah bagi hadiah ke kita. Meraihkan Hari Raya Aidilfitri. InsyaAllah. Jadi sebelum tu, marilah kita pakak-pakak buat molek lah puasa ni. Kita tak sewi ada cacat celonyo. Dalam ujian lah, kalau boleh gak nak markah 100%. Kau 50% tu tak silah weh. Kamu teluh lah hok boleh 0%. Daripada tu malah ganjil ni. Lagi ni dia nak kejar malah Lailatul Qadar. InsyaAllah semoga Allah pertemukan. Duk alik kecek. Hari ni anak bos Kak Nur dah masuk dapur. Dia kata seru nak makan ni ala-ala Korea. Jadi dia masuk lah situ kau dia. Kak Nur pula duk patai takut gastrik. Jadi Kak Nur suruh dia masuk gula telur itik. Nak buat guano dah selera kita lagu tu dia. Tak juga tambah-tambah kalau ada budu ulek. Nyakut molek. Alhamdulillah nikmat selera Allah bagi kau kita ni. Makan tu lalu sok lagu manalah nak turun berat badan. Slow lah di, insya-Allah. Paling penting tubuh badan kita sihat walafiat. Okey, jangan lupa mengaji Quran, berzikir dan berselawat. Assalamualaikum.